Assalamualaikum semua, bersama kita lagi Kaisara, si wartawan paling comel SMK Badatul Razak. Hari ini saya akan interview beberapa orang murid untuk bertanyakan tentang Ramadan yang mereka tahu. So, ayo. Baiklah, soalan pertama, apakah 3 amalan sunat yang anda lakukan pada bulan Ramadan? Amalan 3 sunat. Ya, sunat. Makan kurma, Okey. mengaji, solat tarawih. Okey. Baiklah, soalan kedua. Apakah amalan yang anda suka lakukan pada bulan Ramadan? Saya suka iftar dengan kawan-kawan saya sebab kita orang berapatkan silaturahim sama-sama dan kita orang solat tarawih sama-sama. Sekarang kita bersama dengan Cikgu Abdul Rahman, Guru Kanan Bidang Kemanusiaan, merangkap penyelaras program pada hari ini. Cikgu, boleh cikgu terangkan sedikit sebanyak tentang program yang berlaku pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pada pagi ini adalah salah satu program yang diletakkan di bawah Ihya Ramadan. Jadi aktiviti pada pagi ini adalah berkaitan dengan sambutan nuzul Quran yang akan berlangsung esok. Di peringkat sekolah, kita telah menyediakan satu wadah untuk diperdengarkan oleh Ustaz Izham berkaitan dengan bagaimana turunnya Al-Quran, di mana murid-murid, pelajar semua, termasuklah semua cikgu, kita dapat memahami dengan lebih detail penghayatan bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Dan penyampaian yang telah disampaikan oleh Ustaz Izham tadi, saya rasa satu penyampaian yang jelas maksudnya, dan saya juga berharap supaya semua warga sekolah menghayati dan menjadikan Al-Quran itu sebagai amalan harian kita. Dengan adanya Al-Quran pada diri kita, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Sekian, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, selesai sudah majlis kita pada hari ini. Diharapkan semua warga sekolah dapat mengambil iktibar serta pengajaran yang telah disampaikan oleh penceramah tadi. Sekian daripada saya, wartawan TV PSS Sekolah Menengah Kebangsaan Badatul Razak. Sekian, terima kasih dan salam Ramadan Al-Mubarak. Bye-bye. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak nak interview sikit? Boleh, insyaAllah. Ustaz, boleh tak kongsikan doa amalan Lailatul Qadar? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama sekali, pada bulan puasa ataupun malam Lailatul Qadar ini, banyak-banyakkanlah kita sama-sama untuk selawat kepada atas Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya, sama-sama untuk kita banyakkan solat sunat, solat tahajud, taubat, tasbih, hajat dan sebagainya. Yang terakhir sekali, jangan pernah tinggal ada satu doa saya nak kongsikan, iaitu Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekiranya kita tak tinggal doa ini, insya-Allah kita akan dapat malam Lailatul Qadar tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum cikgu. Salam. Nak interview sikit boleh tak? Apa? Nak tanya soalan pasal bulan Ramadan. Ramadan, okey. Kalau salah kat Apakah cabaran Ustazah dalam berpuasa tahun ni? Cabaran berpuasa ya. Okey, cabaran berpuasa mungkin dari segi cuaca lah kot panas. Kan sekarang kan musim panas. Bila panas lepas tu petang hujan. So bila panas tu kita rasa dahaga lah kan, rasa peletih. Itu pertama. Yang kedua, cabarannya apa? Dia teka. Apa? Awak semualah yang menguji keimanan. Nak tanya lagi satu soalan boleh? Apa? Apakah syarat wajib berpuasa? Syarat wajib berpuasa mestilah seorang Islam. Okey, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Boleh tak nak tanya nama akak apa? Boleh? Nama Kak Natasha Karina. Akak dari kelas mana? Dua cekal. Apakah syarat wajib berpuasa? Balik, membaca niat di dalam hati, tidak melakukan perkara yang mubarak. Okey, lagi satu, akak selalu berbuka dengan siapa? Keluarga Kak. Okey, terima kasih akak. Cikgu nak interview boleh? Boleh. Apakah cabaran cikgu berpuasa tahun ni? Cabaran saya seperti biasa setiap tahun, cabaran dia sebenarnya sama saja, sebab kita berpuasa di bulan Ramadan ni merupakan satu kewajipan bagi umat Islam. Bagi saya tahun ni yang cabaran untuk saya adalah saya bersekolah di waktu petang. Saya Ara Izani selaku wartawan TV PSS SMK Badatul Razak ingin mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh warga SMK Badatul Razak. Bye-bye.